tak ku tercapai. Punyai kebebasan ketika berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya hingga kita berdua, bagai maliga muda yang tumbuh di muka dunia. 1, 2, 3, 5. Jari! Tadi tak boleh main Apa pula? Yang ini mana boleh? Yang ni kena bawa. Apa gol? Pantai dia. Ada lagi gol. Kau nak aku jilat kepala kau macam dulu pop tak? Right, kalau bagi. Tahan je, Cik. Cik, tahan je, Cik. Cik, tolong. Weh, 3 lawan 1 gila. Aku dapat. Dah, Abang. Dah keluar. Lepaskanlah hasrat di jiwa, karena dia menemukan luka. Aku sendiri melukai di hati. Aku sudah membenci. Janganlah nafas apa yang kau rasa, kerana semua sudah ku baca. Tak usah kau ucap selamat tinggal. Pergilah, jangan kau lepaskan. Lepaskannya hasrat di jiwa. Kemana ia menambah luka hatiku. Kau sudah membenci. If you smile, what the rock? Cik, tak apa, Cik. Biar dia bawa kau kat sini, Cik. Dah baut pula. Dia baut je. Depan baut. Depan baut lagi. Main depan baut tu. Biar dia, Cik. Tak apa, Cik. Dia tak boleh tolak kau. Janganlah baut. Dia kelas ni susah. Biar dia, Cik. Tak apa, Cik. Dia tak boleh tolak kau.
sangat. Apa senang sangat kalah. Yes! Aku suka je! Aku dapat masa depan aku gelar dengan kau. Aku dapat masa depan aku gelap dengan kau! Aku memang nak kau. Aku macam nak mampu kan. Kau bunuh diri macam itu je. Hei, Barbecue! Sia-sia perjuanganmu! Aku dapat masa depan aku gelar dengan kau. Guna punya kakak. Kalau aku tahu, awal-awal aku tak pilih. Kau memang kawan tak guna. Aku bertahan penat-penat tau. Bertahan aku hampir sejam tadi aku tahan. Sampai 4 orang keluarga aku. Lepas tu kau keluar sendiri. Kau buat usaha aku ni macam tak ada apa-apa. Nilai. Kau fikir diri kau je! Kau jangan gelak-gelak. Biar aku bunuh kawan pun tak apa hari ni. Aku dah ada kawan yang tak guna macam ni. Ya. Hari ni Oren Perisa baru Sajos. Nice guys. Nice hamuk kau nice. Aku dah langkah keluarga aku dengan cara penipu macam ni. Tolonglah. Aku tak sepatutnya keluar tau. Dah lah dia ni aku harapkan. Patah. Akhirnya, Diam ah. misi anda telah selesai. Pemenang akan terus diumumkan. Okey, silakan. Pemenang untuk episod ini dimenangi oleh Eric dan Aceh. Diam. Sabarlah. Biar aku bunuh dia pun tak apalah hari ni. Bermakna kumpulan Nakyu, Syashik, Nami dan Bel bakal dihukum. Ya, gas. Tetapi Ada tetapi. Eric dan Aceh akan menyelamatkan siapa sahaja yang mereka mahu selamatkan. Berapa orang? Namun, mesti ada yang dikenakan hukuman. Sekurang-kurangnya seorang. Keputusan terletak di tangan mereka. Okey. Saya selamatkan satu. Dua. Alhamdulillah ya. Saya bantah. Kau bantah. Okey. Saya bantah. Belum. Keputusan saya tak boleh seorang mah. Saya bantah. Kita bincang. Baiklah, Okeylah. setelah kita riki-riki, Kami kesian dengan keadaan keadaan Nami. yang ada, Jadi, kami tetap akan memilih Syashik untuk selamat. dia selamat. Sebab punca Syashik kita menang. Okay? So Syashik kita selamatkanlah. Okey. Kita selamatkan Syashik. Dan kami fikir sebab ialah Dan ini kesian Nami. Kesian YB kita ni. Kesian YB. Jadi kita selamatkan YB lah. Saya selamatkan YB. Bantu dia habis sekali. Tak ada. Kita selamatkan YB. Keputusan aku tiba aku menang. Kau banyak mengganggu perlawanan. Jadi Kau perempuan banyak lah. mengganggu perlawanan. Aku tak ganggu pelawat. Aku tak kacau korang pun. Kau